Okey guys, saya ada satu unit rumah 2 tingkat di Puncak Iskandar ni. Specialnya rumah ni saiz dia 22 kali 80. Memang besar. Tak dapat dah saiz macam ni kalau beli rumah baru. Okey, ini bukaan ruangan parking kereta. 2 biji kereta, tak ada masalah guys. Okey, jom kita masuk dalam tengok. Grill semua dah siap dah. Elektrik pun 3 phase. Okey. Ini ruang tamu dan ruang makan rumah ni. Memang besar dan luas. Masuk dari situ, ruang tamu, ruang makan. Ada store bawah tangga. Okey, jom kita ke dapur. Ni dapur rumah ni lah. Ni dapur rumah ni. Ni dapur, luas juga dapur dia. Dan kita ada satu bilik di sini. Bawah ni kita ada satu bilik. Luas juga bilik dia. Ni toilet di belakang lah. Toilet di belakang. Okey, ni ruangan dapur basah. Tadi ni dapur kering. Sini dapur basah. Yang specialnya rumah ini, tengok tanah di belakang dia. Ini tanah di belakang rumah. Hampir 20 kaki dia punya panjang tu. Lebar 22. Kalau sambung lagi ni, memang besar padang bola dapur anda. Okey, jom kita ke ruangan seterusnya. Ni ruang tamu dan ruang makan. Luas guys. Okey, jom kita naik ke tingkat atas. Okey, ini ruang tamu tingkat atas ataupun ruang family di tingkat atas lah. Luas juga. Kita ada 3 bilik tingkat atas ni. Ini adalah master bedroom. Ini adalah master bedroom bilik rumah ni lah. Toilet dia. Dan kita ada balcony. Kita ada balcony, boleh lepak santai di situ. Okey, yang bestnya rumah ni dia tak menghadap dengan pintu rumah orang. Okay, siapa-siapa datang nak parking tepi tu, boleh, tak ada masalah. Okey, ini bilik kedua di tingkat atas rumah ni. Yang specialnya, setiap bilik ada masing-masing punya toilet. Ni ada satu toilet lah. Selalunya rumah 2 tingkat, toilet untuk bilik kedua dan bilik ketiga dia akan kongsi. Tetapi rumah ini, masing-masing ada toilet masing-masing. Okey, ini bilik tidur yang ketiga, tingkat atas. Okey, boleh muat katil double, almari semua muat lah. Selesa juga, dan kita ada satu toilet berasingan untuk dia. Okey, itu sahaja review untuk rumah teres 2 tingkat di Puncak Iskandar, Seri Iskandar Perak ni, dengan keluasan 22 kali 80. Yang specialnya lagi, market value rumah ini 300 lebih. Tetapi owner nak jual 280 sahaja. Boleh runding lagi. Jika anda berminat, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.